Sup? 3 AM in the morning. 3 pagi. We are feeding. 3.19 Finally kita sampai. Tapi kita dapat sponsor kan. Dapat duit apa-apa. Baik tu. Finally kita dah masuk rumah. 3.26 kan. Ada yang sponsor bilik sebab kita sampai awal sangat geng. Esok pagi baru gerak ke hotel geng. Masa untuk tidur. Jumpa esok guys. Good night. Awak muka tengah jam muka hari dia. Orang bawa ni. Like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook. Okay guys, sekarang kita akan masuk ke lorong warna. Di mana ini adalah lorong artistik. Ya, lorong ni pasti gila geng. Artistik. Cepet gila. Kita pasti rumah dia buat tu tak? Kita nak ambil gambar kan. Kita buat kan. Kita masuk main. Masuk main. Tapi tak adalah kecil yang disangka. Nampak dari luar macam kecil kan. Tapi besar juga. Mungkin ada art berat dekat sini. Jangan dengar dia meripik. Nah, kita main cari kecil barang. Tak kasut tu. Cik barang, cik baju. Itulah segala mudah kita nak cari anak mami. Bukan biasa rumah main Penang ni. Nak kita makan nasi kandak Sulaiman tadi. Oh, pedas. Pedas gila babi. Dah banjir tu jumpa ni. Always full. I don't know, man. I just had some. I just feed, and I just bought some souvenir for my nephew and cousin. Wow, fantastic! I didn't expect you will buy the thing from the Penang. I think I want to buy this one too. Oh, you want? Yeah, we want to buy this one. Show this one. Want to buy? Yeah. Yeah, Angsana. Woo. 5 star. Sekarang dah pukul berapa ni? Pukul 3.8 geng. Yeah, heading to lobby. Okay guys. Wow. Kita dah berada di Angsana Hotel 5 star. Sebenarnya kita punya celebration 6 years. Celebration 6 years kita. Inilah hadiah ini untuk kita. Hadiah daripada Mac ni. Aku juga ada surprise untuk Zack. So kita sama nantikan. Kita tunggu surprise untuk Zack dekat hotel yang surprise untuk kita. Yeah boy. Ni yang paling the best lah setakat ni yang kita buat. Memang kau geng. Cari parking dulu geng. Yo, finally kita dah sampai Angsana Hotel geng. Angsana Hotel ni dikenali sebagai hotel 5 bintang yang terletak dekat Teluk Bahang. Kali ni aku dengan Zack bercuti dekat sini geng. Bukan sekadar bercuti, kami berdua dan sekali dengan Zalika akan terjah untuk beberapa lokasi yang menarik yang aku dah tik geng. Muka agak serabai sikit. Kita ni dah seharian berjalan geng, dari pagi tau. So sekarang kita dah sampai 5 star hotel. Chill, rehat sebab kita ada 4 hari lagi geng dekat sini. Kalau tengok pemandangan depan kita, laut geng. One of the best hotel lah yang kita pernah nginap. With my bro Zack again. What's up bro? Pantai angin kuat di sini je. Enjoy. Untuk makluman korang kan, sekarang ni sebenarnya birthday Zack tau. Aku ada something special nak bagi kat dia. Aku ada hadiah kat dia geng. Terima kasih yang banyak juga untuk Zalika sebab dia memudahkan perjalanan kami untuk ke sini. Dia banyak membantu dalam rakaman sebalik tabir kita orang. Korang jangan salah faham. Dia tu sweet-sweet kat atas. Bukan milik korang ke ni? Tak. Tiba-tiba ada benda ni. Jangan aku. Bodoh. So ini bilik aku geng.
Ini bilik aku. Nanti Z dengan Zalika dia akan pergi bilik lain lah. Bilik aku dengan subscriber kita orang yang terpilih. Kecil nama dia geng ni. Ini kecil. Apa-apa yang menarik aku akan record lagi untuk tatapan korang. Bye bye. House tour geng. Ni dia punya cermin dia. Yeah bro, yeah. Ada auto light lagi. Tengok auto light geng. Boleh lah aku simpan pakaian aku kan sementara 4 hari kat sini. Oi, baik lah. Ni memang antara equipment yang terbaik untuk 5 bintang. So ini bahagian toilet dia. Oh, agak besar geng toilet dia. Okay, special edition. Boleh lah berak asing-asing. Tidur sama-sama tak apa, berak asing-asing. Ni bathtub dia. Uish, ni lagi. Uish, peti besi geng. Kasihan dia, kan nak turun ke bilik sebelah lagi. Dia pergi bilik sebelah tak? Belum siap. So ni lobby dia geng. Luas juga. Kita bahagian Z. Aku dengan kecil on the way. Kita orang punya bilik pula geng. Bilik kita orang ni duduk bangunan lain tau. So kita orang kena jalan sikit lah. Rehat sekejap. Lepas tu malam kita cari balik tempat makan best-bestnya geng. Tadi ada air kan sini? Betul lah tadi. Yeah bro, lighting bro. Yeah. We need lighting. Ini dia. Ada. Hai. Kau betul tak nampak ke? Tak nampak tak apa? Okay, hari ni the special edition at the 5-star hotel. Aku dengan Z, dengan another member kami yang baru, kecil. Lepas tu yang tukar rakam macam biasa Zalika. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih dan menjayakan aktiviti kita yang terbaru kali ni. Dan yang paling special geng, kali ni aku ada something special nak bagi kat Z. Sebab alang-alang sekarang ni bulan 10 kan, birthday dia boy. So aku ada something lah nak bagi kat dia. Sebab aku rasa mungkin dia suka benda aku bagi. So let's go guys. Aku dah bawa dekat dalam bag. Yeah, this is the bag. Okay, kau kena letak tangan kau kat depan. Okay. Macam tu. Satu, kiri kanan, pilih. Tak, kanan. Oh, kau dominan tangan kanan lah. Okay. So guys, ini kan aku nak bagi kat dia kali ni. Aku rasa kalau dia kenal ni, mungkin dia suka lah. Tapi aku rasa dia mesti suka lah. Let's go guys. 5 bintang geng. Mana tadi? Kiri kanan? Kiri kanan. Tangan dominan, kiri kanan. Kanan. Let's go. Okay. Okay. Kita lock. Babi. Bodoh. Seram babi. Seram babi. Relax lah bodoh. Okay guys. 1, 2, 3. Terbalikkan tangan kau. Balik. Kau rasa apa ni? Jam ke? Bukan. Mana dia? Ini jari aku tu. Aku tak faham. Apa benda tu? Tanya ketak dia. Apa benda tu sial? Kau rasa apa? Jam ke? Ke gelang? Gelang. Dah, dia something like that lah. Tetapi bukan jam tu. Dia benda yang kau boleh pakai lah. Boleh kau pakai style. Yeah bro. Yang selama ni kau inginkan. Yeah bro, kau jangan buka mata lagi bro. Dia tak nampak, dia nampak. Let's go. Sekarang kita bangun Kazet. Jam lah, jam lah. Kau boleh buka mata. Kita buka mata dia kan, kita tengok reaksi dia. So, this is for you bro. Thank you bro. Yeah bro. Our anniversary bro. I hope you like it. Aku, Z, Kecil dan Zalika geng. Ya. Live daripada Penang.
Tanjung Bunga Kepada Five Hakim, Star Hotel. thank you. Ya. Aku pun tak jangka dapat jam. Aku pun tak pernah ada jam dah lama. Ya, aku dah tengok lama dah. Aku rasa mesti Thank you. Ya, bro. Thank you. Always. Blood brother kita selamanya akan kekal. Esok kita start Explore. Yeah, our main mission. Kita first time di Penang. Yeah. Berempat kali ni. So harap semua akan berjalan lancar. InsyaAllah semua. Dan aku sangat excited. Ya, kita akan tunggu esok. Esok 7 hari bulan kan? Ya. 7 7. 7 sampai 9 geng. Kita akan buat aktiviti explore. So geng, Hakim Adventure Film, Zack, see you at our latest video. Bye. Bye. So begitulah cerita dia di hari pertama kita orang dekat Teluk Bahang geng. Tapi cerita ni tak habis kat sini. Sebab macam yang aku janjikan, kita punya masa ada lagi 3 hari geng. Jom kita next day geng. Peringgi Bay guys. Yeah, budak-budak kupu-kupu malam geng. Tak tahu nak balik. Bodoh. Kat sini susah nak cari ide kat sini. Bukan senang bro. Nak cari sini bukan senang nak jumpa bro. Sudut susah nak jumpa. Dapat memang untung bro. Aku cari ujung sana lah. Ya, handuk pun jauh sangat. Nak beli rokok ni kena jalan. Macam iPhone lah hang pakai ni, hang pakai apa? Ya bro. Macam Apple ni kita dah jalan tengah jalan ni dah kenapa? Saya kita Penang ni, kita cakap pasal Penang ke apa? Ya kita cakap Penang je lah. Kita duduk kat Batu Peringgi. Ada lampu. Ya lampu. Senang sikit menampak muka. Kok muka ada jerawat ke ada apa? Kita masuk 7-Eleven dulu lah. Beli Sloopy dulu. Bukan 7-Eleven. Nak pergi mat begini. Sesat. Sesat lah. Sesat lah. Sarawak ni sesat. Bukan biasa kita turun Batu Peringgi. Kita selalu main Teluk Bahang je. Teluk Bahang tu jadilah. Bro, where is paper form? Yo, paper form? Nak buat apa? No, it's paper form is the result. Tengok apa dia buat tu. Don't know. Si don't know bro. Jom lah. Kau memang nak kena terajang ke apa tu? Ini memang nak kena terajang perangai ni. Macam kecil lah. Masuk recording bro. Betul sudah suruh orang rekod. Tu lah. Kan kita jalan-jalan jap kan. Kenal kita punya hotel Angsana. Chill tu dekat atas ni. Area luar ni. Kau tengok. Lagi satu tempat ni full dengan guard tu. Kita dah makan semua. Malam ni kita rehat. Esok 7 hari bulan kita start explore balik geng. Kita vacation sambil explore. Baik tu. Chill. Yeah, gang. Kita lepak kat tepi pantai weh. Kat sana ada mini bar. Hotel kita orang kat atas ni. So ni bahagian pantai dia nampak. Ada pantai. So kita menghadap laut lah. Kalau siang memang nice gila. Buat satu smart. Siang ni. Masa lain pun aku lelek. Weh, ini macam pelamin tu. Ya, jom weh. Kita balik sini. Lembut tak? Lembut dah. Weh, nice. Kalau kau buat hal, kau tidur sini. Birthday boy tu. No, makan aiskrim. It's chocolate lah. So depan ni pantai dia geng. Ni kita punya meja kat sini. So kita orang makan dulu geng. Zack dah ambil dulu makanan. Tengok. Dia buat macam tak ada apa je. So sekarang giliran aku dengan kecil pula nak cari makan ni. Let's go. Aku pun dah ambil makanan aku. Zack pun dah start makan.
Banyak juga dia ambil tu. Kau tengok. Mana ada ni je kuih dengan roti je. Okey lah, tak heavy. Kita nak makan dulu geng. Yang lain stay tengah busy ambil. Tapi best lah sebab kita makan kan, dapat tengok laut sekali. Memang nice lah. Tengok lu punya perut. Sama lu punya wajah memang sesuai lah. Perut sama wajah. Masing-masing menambah lagi. Masih tak cukup-cukup lagi. Apa tu? Puasa rasa. Masih tak cukup lagi. Kecil pun nampak macam masih ada benda dia ngidam lagi. Ada benda nak makan. Ya, dia nak cari lagi tu. Jangan dia cari Zumair sudah. Semalam saya Zumair lah. Family Mart dah kenal lah wajah dia. So geng, here we are. Dari sini korang boleh nampak pemandangan dekat pantai ni. Tengok sekeliling. So kita punya bilik kat sana. Lepas kita makan, kita akan duduk kat sini. Ya. Menikmati pemandangan. Tengok kat bawah ni apa? Pemandangan ni. Weh, ada bola pantai mat. Oh, syok. Malam tadi kita duduk sini ke belah sana? Belah sana. Patut tak nampak ni jam ni. So ni pemandangan kat bawah dia geng. Kat bawah hotel ni ada beberapa aktiviti lah korang boleh buat. Hari ni kita main chess geng. Ini chess gergasi geng. Dia memang ada dekat tengah ni. Besar So aku nak lawan dengan kecil hari ni. Okay, dia tahu. Oh, baik tu. Dia main pingpong geng. Dia dekat sangat dengan dewan makan geng. Gym geng. Tak dia pinjam lagi. Lepas main kan, kena pula kan minum. Oi, mini golf bro. Baik juga. Siap tadi ni lagi. Ada instruktur dia. Yeah, nampaknya mereka dah mula beraksi. 1-0 sekarang. Zack di depan. Zack membuat pukulan lintang. Oh, nampaknya bastard. 1 sama. Kecil menyamakan kedudukan. Lepas kecil aku lawan dengan Zack pula. Aduh, bastard. Nampaknya kecil tersenyum ranggi menewaskan Zack 2-5. Boleh buat apa? Dia pukul salah. Zack lagi sekali. Zack tewas lagi sekali. Itu bukan tewas, bawa dia pukul kuat. Oh, smash. Slow lah. Slow. Nampaknya Zack tewas kali kedua. Lawan dengan orang lain pun sama. Jatuh lagi. Zack nampaknya dah pening lepas makan spaghetti 2 mangkuk. Lagi sekali. Menang lah match ni. Betul lah. Angin. Apa je. Kalau kau kuat. Steady. Okay. 18 gol. Biar dia sana gerak dah tahu.
Okay, boleh dapat team. Ambil lah. Mana? Kau nampak dia lagi satu. Okay, dah bos. Bisnes bodoh. Kenapa berminta je? Main punyalah lama geng. Sebab game ni terlampau seronok untuk kita orang. Biasalah, mod tengah bercuti, tengah vacation geng, dapat pula main game dengan best friend sendiri. So kita next game geng. Banyak benda lagi kita buat sebenarnya. Kalau main benda ni sampai esok pun tak habis. Kita pergi ke game seterusnya. Cepat bro, lu pula tumbuk. Kau jangan jatuh lagi. Jatuh lagi Kang. Ha. Tu bukan buat tendang ke tu? Ni lah. Ya, kau pancing bro. Orang suruh punch kau tendang. Weh. Uish. Next. What time? Jangan buat sembarang. Kalau jalan. Kat. Gitu. Ya. 14 kilo. Balik try ni sekali. Macam orang kau dah. Kalau air Kalau lebih tak boleh berjalan kau. Dia je. 3 kali ada kali. Jangan jom kau satu. Kau jangan main-main. 21 kilo. Masih. Oh, ni memang pakai. Dia nak lawak kat aku Ha? Kat siapa? I'm Zack. habislah Kim-Pos kau punya video. Janganlah masuk video. Kau masuk YouTube. Aku kau bongkar kan. Jalan air. Apa yang kau? Memang aku masuknya. Alright guys, kita dah 3 hari kat sini. Pengalaman kita berempat sangat menarik dengan suasana yang sangat-sangat indah. Ya, macam-macam banyak pokok-pokok, Ikonik. macam-macam. Yang Ikonik. sangat ikonik lah kat sini. Kan? Dengan burung-burung kat sini banyak. Ada game ping-pong, ada game indoor, outdoor. Sangat menarik. Ada gym. Puas hati kat sini. Kalau ikutkan sejak semalam kita dah main pool kan. Kita main carom dan pelbagai lagi. Sekarang ni kita main ping-pong pun dah 2 kali geng. Tapi kita tak mandi laut geng. Even dah 3 hari pun kita tak mandi laut geng. So kita tunggu panas sikit kan. Sebab nak sunburn, Kita betul-betul burn kita punya kulit. Lagi hitam, tambah hitam lagi. so pengalaman kali ni memang lain daripada selalu. Lain, betul lain. Memang lain sangat geng. Ini adalah pengalaman bercuti. Yeah. So guys, hari ni pun dah hari ketiga. Kita still belum mandi. Pantai lagi geng. Tapi pool pun kita nak try lagi geng. Kita pun dah kita nak burn kita kulit kita hari ni. So
Memang pun habis. Bukan itu saja kita menikmati, kita menyambut our friendship. Ya betul. Our anniversary. My best friend ever. Selama 6 tahun bersama. Kita tempuh segala benda. Ini macam satu bahagian untuk kita lah. Ya, bahagia dah lama kenal. Bahagia untuk semua orang. Jadi kita yang kita memangnya sangat-sangatlah cepat masa itu. Betul, rasa sangat cepat. Banyak sangat kita tempuh. Seronok lah. Rasa macam baru semalam kita kenal kan, tapi tak sangka lah Daripada kita kurus, habis. kita besar. Betul. Perjalanan kita bukan mudah geng. Lama kita kenal. Macam-macam orang yang kami jumpa sampai sekarang. Tapi friendship kita tetap kekal. Tetap kuat. So kita akan berjumpa lagi di masa akan datang geng. So ini dia video kita. Nikmatilah keadaan ini. Kita janjikan kita nak pergi mandi laut geng. Guys. Hari ketiga baru nak mandi laut. Ya, betul. So ni lah outfit aku kali ni. Semua disponsor by Zul. Ini je aku punya. Go geng. Dan kita ni memang pantai Ni bilik. Okay, korang boleh nampak kat atas tu. So ni bilik kita orang. Boleh review sikit lah. Belanja sikit. Number 11 Penang Cafe. Cafe ni buka pada petang lah. Macam tu belah petang. Pukul 4 petang buka sampai malam. Mana korang yang tak tahu tempat ni? Tempat ni adalah Angsana Teluk Bahang. Memang nice untuk family package lah. Mana yang bawa anak, security jaga. Dekat di pantai mana-mana kawasan akan ada security yang jaga. Welcome to Teluk Bahang Beach. Mandi dulu geng. Lepas tu kita akan main archery, some activity dekat sini lah. Yang Angsana ni dah buatkan untuk kita, untuk customer. Let's go geng, kita mandi dulu lah. Jom lah. Aktiviti pantai kat sini kita ada badminton, bola tampar, lepas tu memanah. Kepada sesiapa yang check in dekat sini, anda tak perlu bayar untuk game ni. Game ni semua khas untuk guest yang check in dekat sini. Dia minta, dia suruh minta atas bapak dia. Dia suruh minta atas. Dia pilih pot lah, nak pot mana. Ni bawah pokok boleh buat base kita. Tak faham. Ni sini lah. Jangan letak jauh sangat lah. Tempat dia memang nice gila. Di mana korang boleh santai depan pantai. Siap ada kerusi malas Baik dia spek mata ni. Rate untuk satu malam tak mahal sangat lah. Di mana RM800 Malaysia. Cuba tanya ni, you tanya ni. Ni macam kerja sini. Dia memang kerja sini. Dia memang kerja sini. Cuba tanya dia. Bang, kalau nak main bola tampar kena register kat mana? Oh, tak payah register ya. Ambil bola. Bola kat tu dah main SMBB. Oh, main ikut abang ni. Kecil. Tak apa, biar kecil tinggal kat situ dulu. Sekejap lagi kita ambil bola sekejap. Bodoh, dia orang Bangla, dia pandai cakap Melayu dia. Yes. Cakap Penang pula tu kan. Mungkin cakap Melayu saja weh. Betul. Inilah Malaysia. Okay bang. Kecil. Oh, mantap oh. Ambil bola kan. Lah, kita ingat nak mandi pantai. Ni si boroi ni bola. Kita ada sukan sikit lah ya. Sebab dah boroi. Tak lepas guna tu boleh buat return balik kat dia. Oh, hantar situ balik. Okey. Mantap lah bang. Apa Indonesia bergaya ni? Oh. Nama tahu bagi. Ini nanti masuk Sukma. Masuk Sukma.
Terima kasih bang. Sama. Bang nak tower 2 boleh? Berapa? 3 je. Okey, terima kasih. Let's go. Jom apa? Bapak kuat sial. Oh, sorry. Oh no. Shit man. Jauh ya. Jauh dulu. Kalau tangan kau kuat tak apa juga. Kau. Kita main-main je. Come on. Menang. Yeah. Wah. Come on. Menang lagi. Menang lagi. Apa yang dia? Orang belakang tu. Masuk laut. Sangat. Woi, bodoh. Abang betul ke kamu? Abang anak tu kerja kau. Woi. Kalau tak tu, 7. Enam. Apa ke dia? Dah kita masuk ya. Mantap lah. Maka tibalah hari terakhir kami berada di Penang selama 4 hari geng. Sebenarnya ada banyak momen-momen yang tak sempat dirakam dekat kamera. So apa yang dapat dirakam hanyalah hari terakhir kita orang. Kami pergi ke Kampung Agong geng. Kampung Agong ni agak jauh daripada hotel kita orang. So mengambil masa yang lama sikit. So hari ni adalah hari yang terakhir kita berada di Penang geng. Let's go. Dah record dah? Dah dekat okey. Ya, tempat apa ni? Kampung Agong. Kampung Agong geng. Kita berada di Kampung Agong. Ya. Aku pun tak tahu tempat apa ni. So kita tengok apa yang ada. Ini kita punya first time. Ya, first time apa? Jam kita datang kemari daripada Georgetown. So kita nak pelayan dan nikmati apa yang dekat dalam. Ambil gambar ke OOTD ke. So, kita ambil beberapa shoot yang menarik, gambar yang cantik. Oh, dia pun nak ambil gambar. Okey. Piano. Ambil piano. Jangan aja. Rumah Doremi tu dia. Aduh. Jangan aja. Ni nanti dah habis kan? Kita boleh ambil gambar tu. I nak beli kipas juga. Tak amat. Dia orang ada yang tak payahlah. Mana orang eh? Hawaii, baju Hawaii. Woi, dia ambil gambar macam ni lah ni. Ada punya. Gila nice. Jom. Jom kita cari tempat-tempat menarik. Ya, itu pertama. Spot pertama. Bunga raya kat mana-mana buat dia kan? Tu. Bawah tu.
Sawah padi. Oh, Jom kita pergi kat orang-orang boy. sawah padi. Tu sawah padi ada orang-orang. Ini sawah padi betul ni. Sawah padi betul. So kita kat lorong ni, kita pun tak tahu apa nak cari sini. Dia kata ada pasport tepi ni, tapi bila masuk ada orang buat jahit ni. Tak ada apa kat sini. Lorong ni, lorong mana? Ini lah warna dia. Tapi tengok ini gambar. Oh, ini lebih hebat dia kata. Saya tak ambil semua ini sudah cukup bagi saya. Jadi dia ambil dia pilih. Dah lama lah kat sini pun. Dia dah buat mural dah lama dah. Mural. Abang tengok sana ada tulis 20. Oh, dia ada date je kan? Nama dia tahun berapa? Baru lagi. 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun lah. 2 tahun lah. 2 tahun lebih. Akhirnya. Ini hang sambung drive lah ni. Sambung drive. Tu lah. Bahaya lah drive lama tulis orang gantung kan. Aku pun dah rabak dah ni. Aku nak putus. Nak ambil barang. Wah, aku ni sampai habis tu mak kau dah keluar dah. Pergi lah. Ya. Bangunlah Zek. Aduh kau ni. Ini je beg aku. Okay bro, thank you bro. Okay, sampai sini je perjalanan kita ekspedisi kali ni geng. Right, nanti next time insyaAllah kita akan Cik, jumpa lagi lain kali cik. Mantap. You are Okay, my bro. friends. Nanti apa-apa kita boleh tengok video gambar. Yeah bro. Okay, ni Zack. Terima kasih ekspedisi hari ni. Kita jumpa lagi. Oh, korang lagi ya Terima kasih Roger. Okay. Duduk. Pasal kerja. Okay weh, terima kasih weh untuk semua kan perjalanan kita kali ni. Appreciate sangat kan. So, kita jumpa lagi insyaAllah. Next time aku akan datang tempat korang pula. Okay, jumpa lagi. Okay weh. Kau jaga elok-elok jam aku tu. Ya. Okay boy. Okay, elok. Okay bye. Elok-elok.